misi untuk cabangkan pokok kari kita berjaya. Hari tu kan kita dah buang dia punya pucuk. Ini bekas yang kita buang dan selepas 2 minggu dia naiklah cabang macam ni. Ini kalau kita nak bercabang lagi, nak pokok ni rimbun lagi, kita tunggu sampai batang ni dia dah cukup tua, cukup matang, kita bolehlah buang lagi dan dia akan bercabang lagi. Macam tu je cara macam mana saya gunakan untuk cabangkan pokok kari ni. Sangat-sangat mudah. Jadi untuk hari ni kita dah berjaya dapatkan pucuk yang baru dan kita nak buangkan daun-daun yang kat bawah ni lah. Daun-daun tua ni kita buang je. Saya akan gunakan organic neem oil untuk mempercepatkan lagi pertumbuhan pucuk-pucuk baru lah. Okey, dan yang penting untuk pokok kari ni saya gunakan kaedah hidroponik. Jadi kita sentiasalah perlu cek dia punya air baja. Sini boleh tengok kat bawah ni adalah air baja. Masih ada lagi, jadi kita tak perlu tambah lah. Bila air dah kering barulah kita top up dengan bancuhan baru baja AB ni lah. Okey. Untuk pokok kari pun boleh gunakan kaedah hidroponik, tak ada masalah. Nak gunakan kaedah tanaman biasa pun lagilah tak ada masalah. Even kita guna kaedah hidroponik pun nampak pokok ni dapat tumbuh dengan sihat, dengan subur. Jadi terus follow untuk dapatkan lebih banyak tips yang menarik.